pada pagi ini membuka tirai kejohanan olahraga tahunan dengan penuh megah dan bermaruah dalam udara yang hening dan penuh debar. Langkah-langkah yang tersusun ini menjadi simbol disiplin, perpaduan serta semangat juang warga sekolah yang tidak pernah padam. Perbarisan pada pagi ini diketuai oleh Muhammad Afiq bin Azhar Nizar yang bukan sahaja menyalah sebagai pembaca ikrar sebentar lagi, tetapi beliau juga turut dikenali sebagai seorang atlet yang telah mengharumkan nama sekolah. Beliau merupakan johan bagi kejohanan merentas desa SK Seksyen 17 bagi 2 tahun berturut-turut, iaitu pada tahun 2025 dan 2026. Di samping menjadi atlet yang telah mewakili sekolah dalam merentas desa, rugby dan bola sepak di peringkat MSSD Petaling Perdana. Keazaman, disiplin dan semangat juang beliau menjadikannya contoh unggul generasi muda. Mengiringi jalur gemilang, berkibar gagah di tangan Muhammad Ryan Al-Aras bin Muhammad Ryan, atlet berbakat yang telah berjaya meraih tempat ketiga dalam bola baling MSSD baru-baru ini. Beliau juga merupakan pemain bola sepak sekolah yang menyertai perlawanan di peringkat MSSD. Dengan langkah yang tenang dan penuh keyakinan, beliau mengangkat bendera keramat negara sebagai lambang keberanian, keteguhan dan semangat juang seiring dengan kecemerlangan di medan sukan. Manakala bendera negeri Selangor pada pagi ini dibawa oleh Muhammad Zarif Naidal bin Muhammad Nazamuddin, atlet berbakat yang telah mewakili sekolah dalam rugby dan taekwondo MSSD Petaling Perdana. Langkahnya membawa bendera negeri Selangor menjadi simbol kedaulatan negeri dan semangat juang. Sinaran matahari pada pagi ini turut menyinari kibaran bendera sekolah yang dibawa oleh Muhammad Nurhan bin Muhammad Nur Nizam, atlet berbakat yang telah menyertai bola sepak MSSD. Langkahnya membawa bendera sekolah menjadi simbol kebanggaan, disiplin dan semangat juang warga sekolah tanda kasih setia kepada sekolah tercinta. Melengkapkan perbarisan kontingen kejohanan pada pagi ini adalah bendera rasmi kejohanan yang dibawa oleh ahli-ahli pengangkat sekolah yang aktif dan berwibawa, iaitu Nur Adilia Raisha binti Muhammad Azwan, Nur Alfa Humairah binti Alias, Siti Nur Safwah Najwa binti Muhammad Fazmi, serta Atira Safina binti Ahmad Razi. Derap langkah mereka yang seiring menjadi lambang keberanian, kepimpinan dan kesediaan berbakti demi maruah dan martabat sekolah.